Saya jumpa orang ayah jatuh terseliur kakinya ayah. Kenapa kau bawa orang asing datang rumah ni? Ayah, yang asing tu kita, dia orang biasa. Mia, kenapa dekat dengan dia ni? Dia ni siapa? Sayalah yang selamatkan Mia. Sayalah. Oh, Tarmizi. Kabar terbang pun orang boleh hijack. Kau anak ayah, darah pahlawan, perangai macam beruk. Memang impian kau, ayah hajau, kejar impian, kejar impian. Baik ayah, terima kasih atas kata-kata ni ya. Memang betul, saya malu jadi anak ayah. Khalid, Awak nangis tak guna, dia tak balik. Khalid, kenapa kau tinggalkan aku, Khalid? 50 sen, 5. Alung cakap adik ngisap. Betul ke ni? Ayah tak percaya kan apa yang dia cakap kan? Tak, ayah takkan percaya. Adik orang baik ni. Itulah ayah, adik isap. Itu manis sangat tu. Tak boleh ya, ayah bayangkan kalau kata kena potong kaki macam mana? Ayah potong balik kaki doktor tu. Jangan Haji. Sekarang ni saya ditimpa bencana ni, musibah ni. Jadi kena fahamlah sikit. Tapi saya minta maaf lah Haji. Lain kali, lepas bapak saya dah sihat, saya datang awal. Nak tunggu bapak kau sihat, aku pun sakit. Kamu sihat ke dah? Alhamdulillah, nampaknya dah bertambah pulih lah. Alhamdulillah lah. Hari tu masuk hospital. Doktor cakap kena kencing member. Di apa, orang baling apa, sampah. Orang baling sampah penuh bertongguk-tongguk, melimpah-limpah. Orang dah tak nak mandi belakang ni. Bahayalah macam ni. Lepas tu kau Sebab tahu. tu ada budak mancing hari tu, budak kampung kita mancing. Dapat ikan pakai seluar. Duh. Tapi Dah jumpa apa ni? Ha? mustahil dia orang tak nampak kita.